Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Boboiboy Galaxy. Biar semua tahu ini dunia baru. Sama-sama kita tentang sampai menang. Kuasa ini kita mencari satu galaksi. Kuasa ini jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy. Akhirnya dah siap. Bersedia, bro? Bersedia pergi mengembara. Kini matanya. Aku suruh kau bersedia. Kau nyanyi lagu bersedia pula. Aduh, nak nostalgia sikit pun tak boleh. Boboiboy! Oi, Boboiboy! Hei, Boboiboy! Kenapa kamu mengelamun je tu, ha? Tak ada apa, cikgu. Day, cepatlah jawab soalan cikgu Papa. Soalan apa, cikgu? Soalan matematik lah! Soalannya, Tok Samad mempunyai 3 orang anak. Mak Salmah juga mempunyai 3 orang anak. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? Berapa? 6 lah kan? 6, ya? Salah! Salah? Habis tu, apa jawapan dia, cikgu? Jawapannya 3! Kerana Pak Samad dan Mak Salma adalah suami isteri. Ayah, soalan apa ni? Soalan kebat kebenaran. Siapa betul dia hebat. Siapa salah kena sebat. Yeay! Terima kasih, cikgu. Jumpa esok. Alah, tak sempat tengok Boboiboy Boboiboy kena sebat. Jangan lupa kerja solah di muka surat 40 dan 41. Muka surat 42 tak perlu kan, cikgu? Yelah, 43 dan 44 pun macam senang je. Yelah. Kebenaran bagi kamu diskaun. Kerja sekolah dari muka surat 40 sampai ke 44. Selamat menjawab. Kenapalah aku ada kawan macam dia orang ni? Iya, seronoknya. Banyak kerja sekolah. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan dia orang ni. Yelah, mana ada orang suka kerja sekolah ditambah? Hah? Ada apa? Mesej dari komander. Kita kena berkumpul di kedai Tok Abah. Aku nak balik dulu buat kerja rumah. Tangan bayang. Macam kita orang tak tahu je kau nak balik rumah main game. Janganlah macam ni. Sikit je lagi nak habis game kaki mon aku tu. Jangan nak main ada. Jom. Apa khabar, bro? Kau tarik kurang manis 1. Siap. Bergaya betul, bro. Terima kasih. Sama-sama, bro. Selamat pagi, Tok Kuasa. Good morning, Tok Abah. Ish, apa kau orang buat kat sini, ha? Oh, tak ada apa. Kami datang sini untuk berikan hadiah untuk Tok Kuasa. Terimalah ikhlas dari kami.
Comelnya. Susah-susah je. Tukar suka balik ke planetku, abang. Kami akan rindu tu. Tok pun akan rindukan korang juga nanti. Terima kasih kerana sudi mengambil kami menjadi anak murid, Tok. Tok terima kami tanpa prejudis. Drama betul. Apa lagi, Tok? Test lagi tak elektrik tu. Penat saya beli gunakan kredit mak saya. Oh, baiklah. Tapi nak test kat mana? Kat sini boleh? Mana boleh? Tak cukup power kat kedai ni. Testlah kat rumah Tok Abah. Boleh kan? Ya, tak ya. Bro Abah, boleh tumpang rumah? Boleh. Sila. Thanks, bro. Jom semua. Yeay, jom. Yahoo! Apa sah semua pergi pula ni? Nak test gitar je kan? Nak test mestilah kena ada peminat sekali. Pula. Test tu jangan bising-bising tau. Marah jiran aku nanti. Okey. Baik, Tok. Dan jangan percaya, tiada Tok Guru, tiada belenggu. Assalamualaikum, Tok Abah. Waalaikumsalam. Habis sekolah dah, boy? Dah, Tok Abah. Adudu, Pro, apa korang buat kat sini? Tak ada apa. Berborak-borak dengan Tok Abah dan coba je. Wah. Cepat. Kami nak order koko jatuh untuk 5 orang. Oh, koko jatuh? Boleh. Silakan duduk. Wah. Menu apa tu? Tak pernah dengar pun. Kau tengok jalan nanti. Kami nak koko jatuh tu juga boleh. Mana boleh. Korang bukan pelanggan premium lagi. Nah, minum special coklat Tok Abah ni. On the house. Wah! Terima kasih, Tok Abah. Uish, saya pun air free juga. Duduk Gopal. Koko jatuh dah nak sampai. Mana koko jatuh? Aku jatuh! Mana dia orang pergi? Terkejar aku. Tapi mana air koko jatuh tu? Kau ni, itu bukan air lah. Koko jatuh tu kod rahsia untuk masuk ke markas bawah tanah ni. Sejak bila kita ada markas bawah tanah pula ni? Itulah, setiap kali komander panggil, kau bagi alasan nak balik rumah main game. Sampai ada markas baru pun kau tak tahu. Selamat datang ke Tapops U, Tapops Underground. Betul kata Yaya. Macam mana nak jadi ahli Tapops yang berjaya kalau selalu ponteng meeting Gopal? Komander! Selamat petang, Komander. Dah level berapa kaki mon kamu? Dah level 11. Betullah laporan komanda. Kamu tak hadir ke markas disebabkan main game. Maafkan saya, Komander. Saya masih noob. Level 11. Kamu dimaafkan. Selamat datang ke Tapops U yang baru. Stesen Tapops di bumi. Wah, canggihnya. Disebabkan stesen Tapops masih lagi diperbaiki, kami telah membuat keputusan untuk membina satu lagi stesen Tapops di bumi. Kamu semua akan bertugas di stesen ini. Tapi kenapa susah-susah bina stesen baru dekat bumi? Kalau kat angkasa kan senang. Sebenarnya mengikut data, sejak Bobo Boy sertai Tapops, serangan terhadap stesen Tapops telah meningkat sebanyak 500%. Hah? 500%? Ya, stesen Tapops telah diserang oleh pelbagai musuh. Penyamaran sebagai stesen Dobi juga telah terbongkar. Ini semua salah kau. Kami akan aktifkan penyamaran yang terbaru. Dan penyamaran ini tidak boleh terbongkar lagi. Hah? Penyamaran baru? Sebagai apa? Sebagai pusat pencuci kapal angkasa suci. Cuci suci 5 kali. Dapat 1 kali free. Kami dah bersedia untuk misi penyamaran. Mana Bobo Boy semua pergi? Diorang dah balik rumah lah tu. Kena buat kerja sekolah. Line clear ni, bro. Tukasa pun dah tak ada. Masa untuk bertindak. Lanun kunci Kapten Vargoba tu dah jadi baik rupanya. Baguslah macam tu. Sebelum kita sambung taklimat tentang misi kamu, izinkan saya persembahkan Jam Kuasa baru Bobo Boy. Hah?
Jam kuasa saya dah siap. Ya, saksikanlah. Wah, bentuk bulat kali ni. Kami telah membantu Octobot untuk memperbaiki dan upgrade jam kuasa kamu. Jam kuasa ini berupaya untuk mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Wah, bolehlah Boboiboy gunakan kuasa baru macam ni? Tak semudah itu. Cara untuk mengeluarkan kuasa tersebut dengan selamat masih tidak diketahui. Berlatih dengan bersungguh-sungguh dan dapatkannya. Dengan kuasa elemental tahap ketiga, misi kamu untuk menyelamatkan Pausfera di sektor B801Y akan berjalan lancar. Sektor B801Y? Ya, sektor ini di bawah jagaan kamu semua. Kalau ada Pausfera dalam bahaya, kamu akan dapat amaran dengan serta-merta. Oh, macam ni ke? Tepat sekali. Hah? Ada Pausfera dalam bahaya? Dekat mana tu? Kejap, biar aku zoom in. Hah? Bumi? Dekat mana tu? Kat luar ni je. Hah? Pausfera mana pula yang dalam bahaya ni? Hah? Octoboy! Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Ish, apa kau nak buat ni? Tolong! Tolong! Lepaskan dia. Apa kau nak dengan Octobot? Tak ada apa. Nak bincang robot ke robot je. Tis, duduk diam-diamlah. Oi, ada tu! Cik, Lepaskan Octobot! Pinggang aku. Hah? Oh, patutlah korang menghilang tadi. Ada pintu rahsia rupanya. Ha, aku dah agak dah kau ada niat jahat. Tak insaf-insaf lagi ke kau ni? Nak buat macam mana? Dah memang naluri hilir aku. Mana Boboiboy? Sini! Kuasa elemental. Boboiboy Blaze. Huyo, jam baru. Pinjam boleh? Nak pinjam? Ambillah! Tinju berapi bertubi-tubi! Alamak, ambil Octobot ni, bro. Ya! Kau dah semakin lembab. Ya! Boboiboy! Sejak bila si Adudu ni semakin hebat? Sejak berlatih dengan Tokase. Jangan pandang rendah pada Ichibot walaupun dia rendah. Selamatkan Octobot! Dari tu, tenangkan laju! Tumbukan padu! Wah, tolong! Cek! Apa? Jangan kau nak cuba pukul, bro. Aku je yang boleh pukul dia. Terharunya Ichibot. Baiklah, Mode Mega Pro. Tusukan bayang. Tembakan Roger Gaduh. Tak apa! Ikatan bayang. Serangan rod elektrik! Hah? Ya. King. Badanmu ke terlemak! Serangan berbola api! Ambil ni! Ya! Tinju berapi! Dia semakin marah! Bro, betulkah dah bau lari Octobot? Baik, Mode Robin je. Cepat, bro! Bantu Ichibot. Ya! Lepaskan aku! Boboiboy! Tolong! Cabut! Hah? Octoboy! Kuasa elemental! Boboiboy taufan! Kau okey, Ayah? Aku okey. Cepat, kita kena kejar Adudu. Baik! Larian supersonik! Pecutan gravity! Fan! Kejap, Fan! Kau kena tolong aku! Apa kau buat tu? Diamlah! Lepaskan Octoboy! Sakura udara! Elah, bro! Wah! Oi, janganlah goyang sangat! Berhenti, Adudu! Terlemak! Dia dah dekat! Buat sesuatu, Ichibot! Kau ingat senang ke nak buat apa-apa masa terbalik ni? Pergi sekarang! Dia orang ke depan tu. Hey, terbang betul-betul lah, Fan! Beratnya. Cepatlah tembak. Kejap! Sikit lagi! Tembakan sniper makanan! Yeay! Tepat! Tak larat dah. Fan! Kecepatan! Booster dah jadi diskon!
sedia untuk teleport, bro! Jangan guna kuasa Ochoboy. Gerudi Taufan. Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Kuasa Slow-Mo. Ya. Kuasa teleportasi. Mana diorang pergi? Diorang dah teleport. Kita dah selamat, bro! Dah! Alamak, kita teleport dekat sangat! Lari, bro! Tak boleh! Enjin aku dah rosak! Tumbukan padu! Alamak, Ochoboy! Kita dah nak tempat! Mayday! Mayday! Boboiboy kuasa 3. Jaringan berduri. Lepaskan Ochoboy Adudu. Panah pembeku. Dapat! Mari sini Ochoboy. Dah dapat balik, Ochoboy? Maaflah pasal tadi ya, Ochoboy. Mana please? Formula Abi Maxima. Rasakanlah. Cepat ni, Cibon! Sabarlah! Kuasa teleportasi. Kenapa Ochoboy aktifkan kuasa teleportasi? Ya! Hah? Bro? Lupain, Cibon! Diorang dah dapat larikan diri. Kau okey tak Ochoboy? Aduh, pening kepala aku. Adudu dengan perut dah tak ada. Simpan je lah api kau. Aku okey kot. Semua okey tak? Lambat. Kami okey. Tapi Adudu dan Prop dapat larikan diri dengan menggunakan teleportasi Ochoboy. Gunakan teleportal? Diorang teleport ke mana, Ochoboy? Tak pasti. Koordinat tadi dikawal oleh Adudu. Dikawal oleh Adudu? Kok ia pun nak balik? Mintalah Kak Ocho buat baik-baik. Tak perlulah nak paksa Ocho buat macam ni. Tak apalah. Biarkan je mereka. Yang penting Ochoboy dah selamat. Nampaknya kita kena berjaga-jaga dengan Adudu dan Pro. Diorang dah jadi jahat semula. Bukan tu je. Sekarang diorang dah semakin hebat. Tapi mana agaknya diorang pergi Aduh, nyaris rentung dengan Boboiboy tadi. Nasib baik kita sempat teleport. Tapi, kita gagal lagi nak dapat kau Ochoboy. Bila masa aku kata dah dapat kau Ochoboy? Habis tu, apa sal kita susah-susah tangkap Ochoboy tadi? Itulah kau tak tahu. Untuk pasang chip ni lah. Komputer! Lokasi Ochoboy di depan Tok Abang Kuku Tiaw. Rindu aku tak? Chip apa itu, Encik Bos? Dah sejak bila kau ada kat markas kota ni? Oh, aku baru balik dari bercuti. Wah, aku pun dah cuti. Terangkan, komputer! Chip yang Encik Bos selitkan tadi akan dapat replikasi teleporter yang Ochoboy lupa. Uish, maknanya Setiap kali Ochoboy buka teleportal, satu lagi teleportal akan terbuka untuk kita. Kita boleh ikut ke mana sahaja Boboiboy pergi. Bijak, Encik Bos! Bijak! Bolehlah saya pergi bercuti lagi. Tunggulah kau, Boboiboy. Setiap kali kau menyelamatkan Pausfera di galaksi ini, aku akan ikut rapat. Kita sedang memasuki orbit planet Rimbara. Terima kasih kerana bawa kami pulang semula ke sini. Kaum cendawa amat terhutang budi pada kamu semua. Yeay, balik rumah. Yeay. Sama-sama, Tok. Dan memang tugas kami untuk pastikan semua pulang ke Rimbara dengan selamat. Comelnya dia ni. Wah, rindulah diorang ni semua nanti. Orang je lah rindu. Abang ni hijau macam pokok. Habis pokok-pokok semua. Jangan risau, Cendaham. Kita akan bina semula apa yang dah musnah dan mulakan hidup baru. Betul tu. Seperti orang kata, pokoknya
harus ditanam. Jangan layan Tok Kasa ni. Memang macam ni. Dahsyatnya. Nasib baik kita orang dapat selamatkan semua orang sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Apa jadi dengan pokok-pokok ni semua? Nampaknya retakan menyedut tenaga dari hutan ni untuk menguatkan kuasa elemental bala. Oh, kalau macam tu, Boboiboy bolehlah sedut kuasa elemental dari hutan ni juga. Manalah tahu boleh dapat kuasa tahap ketiga. Nah, sedut tenaga tahun ni. Hei, mana boleh macam tu? Apa? Betul lah kan? Takkan dia yang sanggup buat cara jahat macam tu? Betul tu. Kita tak boleh nak musnahkan alam sekitar semata nak dapatkan kuasa. Ampun! Kalau aku nak dapatkan kuasa balak, bukan dengan cara yang macam ni. Iya, kamu kena belajar dari penguasa asal elemental bala, King Balakong. Ha? King Balakong? Hidup lagi ke dia? Hidup lagi. Mari sini Tok tunjukkan. Panjang betul umur King Balakong ni. Bolehlah aku berguru dengan dia kalau dia hidup lagi. Sebenarnya, dia masih hidup dalam memori Tok. King Balakong adalah raja yang adil dan wira terkuat. Sememangnya, Rimbara aman damai di bawah jajahan baginda. King Balakong amat mementingkan keseimbangan penduduk dan alam sekitar. Dahulu semuanya aman dan tenteram. Hidup senang, harga ikan pun tak mahal macam sekarang. Kami sangat beruntung sebab ada pemimpin yang hebat macam baginda. Sehinggalah retakan datang dan menumbangkan raja kesayangan kami. Segalanya berubah selepas itu. Sayangnya, kalau King Balakong masih ada, boleh Boboiboy dapatkan kuasa balak tu. Tak mungkin. Hah? Kenapa pula? Mestilah dia akan minta balik kuasa balak tu. Itu kan kuasa elemental dia. Betul juga cakap Tok Cendatuk. Tapi tak apa, Tok rasa masih ada harapan untuk kamu, Boboiboy. Jom ikut Tok. Kita nak ke mana, Tok? Ikut je dulu. Banyak bertanya, nanti sesat jalan. Macam terbalik je bunyinya. Jauh lagi ke tempatnya, Tok? Tak jauh dah. Depan tu je. Tok ni, sejam lepas pun Tok cakap benda yang sama. Lutut saya dah longgar dah ni. Orang suruh jalan pakai kaki, bukan pakai lutut. Ha, kan betul cakap Tok tadi. Kita dah sampai. Wah, besarnya pokok ni. Ada jalan masuk ke dalam. Ayo, ada orang penting di dalam pokok ni yang korang harus jumpa. Tapi sebelum tu, Tok nak pesan, jalan biar lurus. Jangan belok-belok. Baik, Tok. Hati-hati semua. Lecehnya. Sebelah kiri lebar sikit dahannya. Baik aku ikut jalan ni. Cepat sikit. Weh, sinilah. Kupal! Periuk kera kekasih! Tukaran lembang periuk kera! Piu, 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 piu! Aduh, sakitnya kepala aku. Padam muka. Siapa suruh jalan bengkok-bengkok? Sakit, tapi sedap. Ish, degil lagi. Sempat lagi makan. Wah, luasnya ruang dalam pokok ni. Tapi, mana orang yang kita perlu jumpa tu, Tok Kasa? Tok? 2, 3, campur madu. Siapakah gerangan kamu? Kasa! Kau rupanya Kasa! Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Tapi pokok kecil daunnya hijau. Awak tua benar muka kau. Ceh, row your boat, row. Cerminlah muka sendiri, bro. Kenapa muka aku berkedut? Berapa lama aku tertidur?
Dah berdekat sejak perjumpaan terakhir kita. Wahai sahabat lamaku, Gaharum. Oh, cepat betul masa berlalu. Kayu garu di dalam gua. Siapa kamu ni semua? Ha, dia pantun tu. Cepat jawab, Boboiboy. Aku ada daun, ada akar. Apa khabar? Malunya aku. Hampir punya pantun. Mel aku balas. Ikan siakap di bawah belayar. Kami ni anak murid Tok Kasa. Langsung tak kena. 2 kali 5 je. Oh, anak murid. Anak murid kau kasa? Kelakarlah diorang ni. Jadi, anak murid kasa, apa yang korang buat kat sini? Saya datang sini nak belajar macam mana nak keluarkan kuasa elemental balak. Tok Kasa kata Tuan Guru boleh tolong saya. Elemental balak? Adakah kamu mewarisi kuasa King Balakong? Panjang ceritanya. Pendekkan. 2, 3, ya. Ya. Apa? Betul lah balas pantun aku. Boy memang waris kuasa elemental balak kan? Oh, kamu pengguna baru kuasa elemental? Ya, Tuan Guru Gaharum. Apa dah jadi pada Retaka? Bukan kau yang kalahkan dia? Bukan. Aku hanya mampu membekukan dia. Tetapi Boboiboy yang akhirnya berjaya mengalahkan si Retaka tu. Oh. Buah limau dibuat asam boy. Terima kasih, Boboiboy. Sama-sama. Tapi saya masih belum dapat mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Tuan Guru boleh latih saya? Latih kamu? Hai, kamu dah tersilap orang ni. Aku hanya tukang masak je. Oh. Apa? Lah, ingatkan orang kanan King Balakong tadi. Aduh, kenapa Tok bawa kita orang jumpa tukang masak? Apa yang dia tahu pasal kuasa elemental tahap ketiga? Benarlah, aku memang tukang masak King Balakong. Tetapi, siapa lagi yang lebih rapat daripada tukang masak diraja? Hah? Tukang masak diraja? Ya, King Balakong terkenal bukan sahaja dengan kekuatannya, tetapi juga dengan kekuatan seleranya. Sumber kekuatan utama King Balakong ialah daripada makanannya. Jadi, akulah yang bertanggungjawab untuk menghidangkan santapan yang seimbang dan berkhasiat bagi memastikan baginda boleh mengoptimalkan kuasa elementalnya. Aku sendiri pernah saksikan bagaimana baginda dapat kuasa balak satu ketika dahulu. Jadi, bolehlah Tuan Guru ajarkan cara untuk dapatkan kuasa tu? Daun pandan, daun mengkudu. Tidak semudah itu. Apa maksud Tuan? Benar. Aku boleh ajarkan cara untuk dapatkan kuasa balak. Tetapi, kamu perlu lakukan sesuatu untukku terlebih dahulu. Baiklah, apa yang kita orang kena buat? Dapatkan aku 4 bahan ni. Garam kristal dari hutan bakau utara, cili suci lembah timur selatan, kelapa langit dari pokok pencecah awan, dan biru-biru untuk pelengkap dapurku. Bolehnya nama bahan-bahan tu? Tuan Guru nak buat apa dengan bahan ni semua? Aku perlukan bahan tu untuk... Aku nak masak tom yam sakti. Hah? Tom Yam Sakti? Makanan kegemaran aku. Aduh, laparnya. Bertahun aku tak makan. Habis kepis perut ni. Food Penguin, nak order Tom Yam Sakti satu? Saya lebih, Oi, mana boleh order je? Alah, Tom Yam je kot. Mana-mana pun sama je. Tak sama. Tom Yam Sakti yang asli mesti dimasak sendiri dengan bahan-bahan berkualiti tinggi. Ini mesti makanan yang King Balakong makan. Baiklah Tuan Gaharum, kita orang akan dapatkan semua bahan-bahan yang Tuan nak tu. Bagus. Kayu getah, kayu jati. Lekaslah pergi. Aduh, kita kena cari bahan je. Kenapa kena lari lintang kukang pula ni? Jangan banyak cakap lah. Lari je dulu. Bila aku dalam misi dengan kau je, mesti kena berlari. Apa kena dengan kau ni? Aku pula yang salah.
Sudahlah tu. Kita kena lepaskan diri sebelum... Itu pun mereka! Serang! Alamak! Dia orang dah jumpa kita! Hah? Faye! Letupan bayar! Ikut sini! Mana dia orang? Berani masuk kawasan ni? Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Sini! Macam mana, Feng? Aku rasa dia orang dah beredar. Bagus. Jom dapatkan garam kristal tu sebelum diorang muncul balik. Eloklah dia orang dah beredar. Kalau tak, dah lama aku kerja kat umang-umang tu semua. Kau panggil kita orang umang-umang? Umang-umang? Mana ada? Saya omong-omong kosong aja. Lari sini cepat! Dek, tunggu aku! Mana kau nak lari lagi? Ha? Dia orang dah dekat! Tolong, Boboiboy! Perut aku tersangkut! Boboiboy, hari bintang! Terima kasih, Boboiboy! Aku rasa kau dah kena daya lah, Gopal. Diamlah! Dia orang dah semakin dekat ni! Gopal, tukarkan semua pokok-pokok ni! Tukarkan? Baik, tukaran gula-gula kata! Aku tersekat! Tolong! Yeay, berjaya! Tembakan yang tepat dari Gopal! Hei, jangan seronok sangat korang berdua. Tak ada tempat nak lari lagi dah. Alamak, kita dah terperangkap! Jangan apa-apa ke aku! Aku belum makan malam lagi! Berani ceroboh, berani tanggung lah bro. Nanti, kita orang tak ada niat nak menceroboh. Kita orang cuma nakkan garam kristal tu je. Ceroboh tetap ceroboh. Ini kawasan Bro Langkas Brothers. Tak nampak ke? Fuyo! Si ada papan tanda lagi! Berseni juga diorang ni. Terima kasih. Saya memang cita-cita nak jadi pelukis. Orang memang cari nahas masuk kawasan ni. Nanti dulu, bro! Hah? Siapa tu? Budak mana pula ni? Dia dengan korang ke? Tak kenal pun. Akulah Kuali. Pantang tengok orang dibuli. Nama dia Kuali bro. Dah lah tu dek. Balik je lah. Sekarang dengan kau sekali kita orang goreng. Goreng ya. Sudah berapi. Ya, kau dari sini. Hei, apa kau ingat kita orang takut api ke? Yelah, kau kan binatang. Mestilah takut api kan? Ya. Binatang kau panggil kita orang. Kita orang bukan binatang lah. Dan kita orang tak takut api. Oh, ya ke? Tolong! Kita pula kena tolong dia. Tadi dramatik benar. Boboiboy, please! Separa beruang bayar. Tumbukan berapi! Rasakan! Cakaran bayar. Ada nyamuk ke gigit belakang aku ni? Tak apa, serang bahagian depan pula, Fan! Tumbukan berat! Thank you, brother. No problem. Apa guna ada brother kalau tak together-together, kan? Deep! Rolling deep! Sedap kena lenyek. Keras ni kulit diorang. Macam mana ni? Kelemahan diorang dekat bahagian bawah. Bahagian bawah? Apa maksud kau? Tunggu! Aku pun nak lawan, brother! Maksud aku, macam ni. Fuyo! Sudah dia boleh membesar lah. Apa dia ni? Tolong! Oh, macam tu.
biar aku cuba. Ish, kenapa tak bergerak langsung? Sedarlah sikit. Aku ni sado. Rasakanlah! Ya! Kuat juga aku ni. Perasan. Giliran aku. Boboiboy Gempal. Golem tanah. Kau ingat kau boleh tumbangkan aku? Aku pergi gym 8 kali seminggu, tahu tak? Tapi seminggu ada 7 hari je. Tolakkan Gempal. Aku tak pernah jatuh. Jatuh cinta pun tak pernah. Oh, adalah. Si selangkas kampung sebelah tu. Aduh! Semua dah terbalik. Terbaik. Selesai. Jom kita gerak sebelum diorang bangun. Oh, si selangkas je. Diamlah. Basin. Berjaya juga dapatkan garam kristal ni. Susah payah. Baru dapat satu bahan. Terima kasih tolong kita orang tadi. Tak ada masalah. Tuan Guru Gaharum suruh aku tolong korang dapatkan semua bahan-bahan ni. Tuan Guru Gaharum, kau ni anak murid dia ke? Tuan Guru Gaharum tak ada cakap apa-apa pun pasal kau tadi. Boleh percaya ke kau ni? Boleh lah. Tengok ni. Bukan setakat kena tolong lawan, kena tolong masak lagi untuk korang. Uish, bagus tu. Tak baik buruk sangka, Fek. Bila kita boleh makan malam? Budak ni. Macam mana kau boleh tahu cara nak kalahkan raksasa tu semua tadi? Pakai ni dan ini. Maksud kau letak otak kat kaki? Aku suka lawak kau ni. Kawan siapa ni? Aku memang kelakar pun. Dia orang ni je yang tak pernah nak menghayati lawak aku. Apa sajalah kau ni, Gopal. Agaknya Yaya dan Ying dah berjaya dapatkan bahan diorang tak? Kita dah dikepung. Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Ni kau tahu tak? Bahaya kita cari ada di depan sana. Okey, jom kita cari. Wah, banyaknya cili. Macam-macam warna. Petik sebanyak mungkin, Ying. Baik. Bunyi apa tu? Macam... Itu burung gergasi! Kita dah sampai di Lembah Cidas. Mana Yaya dan Ying? Patutnya kita jumpa kat sini. Aku pun tak dapat hubungi mereka. Yaya! Ying! Siapa Yaya dengan Ying ni? Kawan kita orang. Kita orang berpecah kepada 2 pasukan. Aku, Gopal dan Feng dapatkan garam kristal dan diorang dapatkan cili suci. Wah, diorang jalankan misi berdua je. Mesti hebat. Kalau hebat, kenapa lama sangat nak cari cili suci? Kat sini pun dah ada kan? Mungkin diorang cari cili suci yang special. Ada banyak jenis cili suci ni. Kalau macam tu, kita kena cari diorang. Feng, kau tunggu sini dengan kapal angkasa. Baik. Kuali, Gopal, jom kita pergi cari Yaya dan Ying. Jom! Yaya! Ying! Apa yang istimewa sangat dengan cili suci ni, Kuali? Cili suci ni sangat eksotik dan dihargai chef-chef terkemuka. Ia hanya boleh didapati di Lembah Cidas ni. Makanan kita akan jadi lagi sedap bila tambah cili suci ni. Tapi cili suci ni bahaya. Kalau termakan lebih, boleh pingsan.
Untuk korang mungkinlah. Ini Gopal, anak lelaki kumaran. Raja makan pedas. Tak ada cili yang aku tak boleh makan. Oh, kalau berani, cubalah satu. Tak ada hal. Oh. Jangan Gopal. Pedas! 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 Kelakarlah kau ni, Gopal. Terima kasih. Pedas! Pedas! Aduh, kau ni Gopal, ada je. Bunyi apa tu? Penjaga ladang cili suci. Ikut aku cepat. Hah? Penjaga ladang? Maksud kau, ini ladang orang? Ya, kita tak boleh dikesan oleh mereka. Sini, sini. Lidah aku terbakar, Wawai. Air! Ish, sabarlah. Ikut Kuali dulu. Mana dia pergi? Lidah aku bengkak, Wawai. Hah? Apa benda tu? Lari! Sini Gopal! Kuali! Kuali! Mana kau? Aduh. Apakah? Cili emas? Lapar lah pula. Oi, jangan! Tak serik lagi ke? Burung kakak tua! Burung kakak tua kau bagi kami! Maaf, hurung Huda? Alah, Kuali saja nak gelak dengan aku. Nampak sangat mereka bukan saja penceroboh, tetapi juga pencuri cili suci! Hah? Mana kau? Apa wujudnya? Lidah kau tu apa? Apa? Lidah aku memang macam ni. Penipu! Kamu makan cili suci kami kan? Hah? Jaga-jaga Gopal! Boy Taufan! Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Pusaran Taufan! Panas! Alamak! Luncuran Taufan! Cakera udara! Ya, 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 ya! Tangan! Kaki aku! Tangan kaki aku kejam! Kau dah kena sumpitan pengejam! Lari kau! Tukaran! Wahan! Berani kau tukar supir aku? Aduh! Dah lagi! Dasar pencuri tak bermaruah! Kamu akan dibawa ke kampung Meriah untuk dihukum! Ada aku masih pedas! Ada pedas! Weh, lepaskan kita orang! Aduh, panas! Aduh! Hah? Tahu kau, kami telah tangkap 2 lagi pencuri. Pencuri lagi? Ini kali kedua. Siapa mereka? Kurungkan mereka, jaga kau. Kejap, biar kami terangkan. Kami bukan pencuri. Ya! Masuk sakan sekarang! Boboiboy! Gopal! Ya, Ying! Korang okey? Korang okey? Apa korang buat kat sini? Kita orang cari korang lah! Lidah aku dah okey? Cepat! Selamatkan kita orang! Tak boleh! Kita orang ada perbicaraan. Perbicaraan? Kakau! Selamat datang rakan-rakan seterbangan. Saya, Ketua Kampung Tok Ngau, membuka sesi perbicaraan kampung kita dengan kes pencuri cili suci, Yong dan Yeye. Yong dan Yeye? Dia orang silap nama! Weh! Berani kau gelakkan kami? Diam semua! Silakan Pendawa Raya Rukau. Terima kasih, Yang Arif. Macam mana ni, Yaya? Tak apa,
Ying, kita terangkan je yang kita tak sengaja. Mesti diorang faham. Kakao! Selamat petang semua. Kita semua di sini sudah lama hidup dalam aman dan damai di Kampung Muryong. Penduduk kampung ini menyara diri dengan bercucuk tanam cili suci dan menjualnya kepada dunia luar. Itulah sumber hidup kami. Kais pagi makan cili, kais petang jual cili. Cili suci telah banyak berbakti kepada kami. Wish, panjangnya introduksinya. Drama betul. Cili suci! Aku cinta cili! Pertahankan cili! Pertahankan! Kekal! Jadi bayangkanlah betapa terkejut dan marahnya saya bila dapat tahu manusia jahat Yong dan Yeye telah mencuri cili suci dari ladang Cidas. Kami bantah. Nama kami Ying dan Yaya lah. Tapi mereka bukan saja mencuri cili suci. Mereka mencuri cili suci hijau yang belum basah lagi. Pantang nenek moyang kita! Kenapa peti cili hijau? Dia pingsan! Kipas dia! Kipas! Gunalah sayap kau! Inilah bukti beg mereka yang kita jumpai di tempat kejadian. Benar ini beg kamu berdua? Ya, Yang Arif. Itu memang beg kami. Tapi... Ha! Jadi kamu mengaku mencuri? Hey, mana ada? Kami mengaku ni beg kami je. Betul. Kami bukannya sengaja mencuri. Oh, tak sengaja mencuri ya? Merepek! Kamu sengaja merosakkan tanaman turun-menurun nenek moyang kami! Yang Arif, tak syak lagi. Yong dan Yeye bersalah menceroboh ladang Cidas dan mencuri cili suci yang kita cintai. Saya cadangkan mereka dijatuhkan hukuman yang berat dengan serta-merta. Itu sahaja dari saya. Kekar! Dahsyat betul pendakwa raya tu. Terima kasih, pendakwa raya. Sebelum saya jatuhkan hukuman... Apa? Nak jatuhkan hukuman dah? Mana boleh macam ni? Kami patut diberi peluang bela diri. Undang-undang kampung ni tidak benarkan tertuduh membela diri sendiri. Kamu perlu cari orang lain untuk membela kamu berdua. Ada sesiapa di sini yang nak tampil? Habislah. Siapa nak tolong mereka ni? Yang Arif. Saya Yang Arif. Kamu? Ya, Yang Arif. Saya Gopal, membangkang dakwaan burung berambut aneh ni dan akan membela kawan-kawan saya. Wah, terima kasih Gopal. Oh, Gopal. Saya akan tegakkan keadilan dan bersihkan nama baik Yong dan Yeye. Yaya dan Ying lah. Saya bantah Yang Arif. Dia tu pencuri juga. Mana boleh membela mereka? Kami hanya dituduh. Belum dibuktikan mencuri lagi. Ada betul katanya. Lepaskan dia! Ash! Walau kau! Lepas ni korang tolong aku pula tau. Baiklah. Paguam bela Gopeng, teruskan. Kakao dan selamat petang semua. Sebelum Tok Ngau membuat keputusan, klien saya ingin mengaku bersalah. Bersalah? Apa? Ish, apa kau merepek ni Gopal? Bersalah kerana sentiasa bersangka baik. Mereka adalah mangsa keadaan sebenarnya. Apa ni? Mereka adalah orang asing di sini dan tak tahu cili yang mereka ambil ni adalah kepunyaan orang lain. Saya bantah. Macam mana mereka tak tahu? Ada papan tanda di ladang Cidas yang terang-terang tunjukkan cili suci adalah kepunyaan Kampung Muryong dan orang luar dilarang masuk. Lah, tak perasan pun papan tanda tu tadi. Oh, betul tu. Bijak, boy. Bijak. Wahai gagak belagak, benar tak cuaca di kampung ni sentiasa sejuk dan penuh dengan kabus yang tebal? Ya, betul. Kalau macam tu, macam manalah mereka nak nampak papan tanda tu? Kalau dah nampak, dah tentulah mereka tak nak masuk kan? Lainlah kalau papan tanda tersebut dipasang dengan lampu lip lamp. Barulah nampak, barulah jelas. Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Ya, Yang Arif. Saya Gopal, membangkang dakwaan burung berambut aneh ni dan akan membela kawan-kawan saya. Wah, terima kasih Gopal. Oh, Gopal. Saya akan tegakkan keadilan dan bersihkan nama baik Yong dan Yeye. Yaya dan Ying lah.
Jadi, atas dasar tidak sengaja dan tidak tahu, terbuktilah klien-klien saya tidak bersalah mencuri cili suci. Itu sahaja daripada saya. Kakak! Memuaskan. Bijak betul. Wah, Gopal. Cayalah Gopal. Baiklah. Saya dah dengar daripada kedua-dua pihak. Saya memutuskan yang tertuduh Yong dan Yeye tidak bersalah mencuri. Terbaik. Lawyer saya tu. Saya belum habis lagi. Tidak bersalah mencuri, tetapi kamu bersalah memetik cili suci yang terlalu muda dan hijau. Dengan undang-undang yang telah ditetapkan, kamu dijatuhkan hukuman perbicaraan dengan pertarungan. Hah? Hukuman apa tu? Tapi kami tak sengaja, Yang Arif. Undang-undang tetap undang-undang. Kamu berdua perlu bertarung dengan jago paruh kampung ni. Jika menang, kamu semua akan dimaafkan dan dibebaskan. Semua? Saya sekali? Ya, semua sekali. Jago paruh lang datang! Datang! Jago paruh lang. Apa benda tu? Hati-hati, Gopal! Wah! Marilah. Bersedia ya? Besarnya dia. Pertarungan bermula. Ya! Tumbuhkan graviti! Seribu tenaga langsung! Ya, ya, ya! Ya! Aduh! Aduh! Kau tak apa-apa ke, Bobot? Dia pergi mana tu? Ella! Ya, ya! Yeay! Ya! Pelindung graviti! Ya, ya! Lari, yeay! Ya, ya! Lari! Pengacat! Aku kena tolong diorang. Jangan masuk campur. Kalau tidak, perlawanan ini tidak akan dikira. Jagalah kau! Larian halajung tinggi! Ya! Alamak! Ya, ya! Macam mana ni, Bobot? Jangan dia! Gelombang graviti! Hiya! Hiya! Hah? Ya! Tendangan supersonik! Apa jadi? Jagolah kalah. Habislah. Dia dah lawan lagi ke? Dahsyat lepas ni tu. Cik tak maulah lawan lagi. Sakit tau. Mengada betul lah kau ni. Lah, muka je ganas. Tapi sopan santun rupanya. Awak pula campur sangat. Nanti aku capai pula saya. Yang Arif, nampaknya klien-klien saya dah berjaya kalahkan jago paruh lang. Jadi, mengikut undang-undang kampung ni, mereka patut dimaaf dan dibebaskan. Betul? Jangan Tok kau. Mereka ni penjenayah. Kalau Tok tak nak maafkan Yong dan Yeye, Ya, ya dah gila. saya akan saman kampung ni kerana mencederakan saya dan klien-klien saya. Apa? Mana boleh macam tu? Aduh, sakitnya kepala dah hati saya. Oh, sudah tentu boleh. Saya akan panjangkan aduan saya pada Mahkamah Tinggi Angkasa. Tak perlu sampai macam tu.
Kalau tak nak kita orang saman, apa kata Tok Ngau beri kami pampasan? Pampasan? Ya. Disebabkan kecederaan fizikal dan trauma yang kami hadapi, Tok perlu berikan kami cili suci segar. Ish. Nino. Mana boleh? Ini dah melampau. Hello, Mahkamah Tinggi Angkasa? Tak perlulah. Tok akan berikan apa yang kamu minta. Kumpulkan cili-cili suci untuk mereka. Cepat. Wah, cili suci. Terima kasih, Tok. Terima kasih semua. Banyak ni. Memang banyak. Tapi jangan makan banyak-banyak. Pengsan kamu nanti. Boleh jadi bahan terbaru untuk biskut aku nanti. Cili biskut? Ya, betul. Bye. Rajin-rajin. Mainlah lagi, no. Bolehlah cili-cili lagi. Bye. Terima kasih semua. Tunggu! Cili suci emas dah dicuri! Cili suci emas yang berbuah setiap 100 tahun tu! Pengsan lagi! Ini mesti angkara mereka. Kejar dan hapuskan mereka semua. Baik, Tungau. Kejar mereka. Tu pun Kuali. Kuali? Siapa tu? Oh, kawan baru kita orang. Hai semua. Kawan baik baru aku. Dek Kuali, mana kau pergi tadi? Oh, aku tersesat masa kena kejar tadi. Maaf ya. Tak apa. Yang penting kita dah dapat bahan yang diperlukan. Jom kita balik. Jom! Apa tu? Nak pergi mana? Mai sini. Mai. Itulah kaum burung kampung Buryong. Diorang memang suka kat kita lah. Siap nak lambai kat kita sebelum balik. Lambai balik! Mereka nak melepas dah! Jangan lari! Jaga, Bobby Boy. Aku rasa dia sebut nama kau Bobby Boy lah. Ya ke? Terbaik. Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Selesai. Inilah dia. Hala ini akan mereplikasi setiap teleporter yang kau cuba buka dari chip yang aku pasang tempoh hari. Tak sabarnya nak jadi orang jahat balik macam dulu-dulu. Encik bos. Satu signal teleporter telah dikesan. Koordinat teleporter menunjukkan ia menuju ke planet Rimbara. Planet Rimbara? Mesti ada Posfera kat sana. Baiklah, replikasi teleportasi. Ayo bro, misi baru kita sedang menanti di... Apatah kita teleport ke angkasa pula? Apa benda tadi tu? Kita sedang menuju ke lokasi kelapa langit dan yang tinggal cuma api biru. Garam kristal dan cili suci kita dah dapat. Tinggal 2 bahan je lagi. Susah juga nak cari maklumat pasal api biru ni. Lah, kalau setakat api, Boboiboy pun ada. Tak payah susah-susah cari. Aku tak rasa Tuan Gaharum suruh kita cari api yang biasa-biasa. Apa kata kita berpecah lagi sekali? Biar aku dan Yaya cari api biru tu sambil korang... Tak payahlah risaukan yang tu dulu. Kenapa pula? Kita dapatkan kelapa langit dulu. Lepas tu, baru fokus kat api biru. Oh, betul juga tu. Kita selesaikan satu persatu. Kita dah nak sampai. Tu ke pokok kelapa langit, Kuali? Memang betul tinggi sampai langit. Ya, satu-satunya pokok kelapa langit yang ada di Rimbara. Buah kelapa langit ada di puncak pokok. Baiklah, terus ke puncak pokok, Feng. Baik. Apa dah jadi? Tak pasti. Tiba-tiba anjing kehilangan kuasa. Kita akan terhempas. Bersedia semua. Aduh, pinggang aku. Macam mana, Feng? Dah kenapa dengan kapal ni? Tak pernah rosak sebelum ni. Tiba-tiba buat hal pula. Kurang kasih sayang kot. Kapal ni model lama. Kau perlukan model yang baru macam kapal angkasa aku. Tengok, kau kena contoh Kuali ni, Feng. Dah lah bergaya, baik hati, sopan santun. Kapal angkasa pun model baru. Aku tak faham macam mana boleh rosak. Semua bahagian dah periksa sebelum gerak. Nampaknya kita kena panjat pokok ni.
korang gerak dulu. Biar aku cuba bagi kapal angkasa ni. Baik, kita bergerak sekarang. Oh, Lily. Kesiannya kau dah bercalar. Lily? Wah, tingginya! Aduh, kena panjat juga ke? Tak ada cara lain. Kelapa langit tu hanya berbuah dekat puncak yang dekat dengan matahari je. Jom kita mulakan. Kalau ada lift kan senang. Nanti. Suara siapa tu? Pak Cik ni siapa? Nama aku Utan. Profesor Utan. Hah? Profesor? Betul. Di belakang aku. Ni, nak tanya ni. Korang nak ke mana sebenarnya? Kita orang nak cari kelapa langit dekat atas sana. Kelapa langit? Tak boleh. Ha? Kelapa langit merupakan tumbuhan yang mengandungi khasiat yang tinggi. Menjadi rebutan ramai. Satu demi satu pokok kelapa langit diburu oleh mereka yang tamak dan akhirnya menjadi spesies yang terancam. Ini adalah kisah pengembaraan seorang profesor dalam misinya untuk menyelamatkan pokok kelapa langit dari diancam kepupusan. Macam biasa dengar je. Oh, jadi Prof ni penjaga pokok ni ke? Benar. Aku bina satu pusat penyelidikan kat puncak pokok ni untuk memastikan spesies kelapa langit tak pupus dan terpelihara. Oh, macam tu. Jadi, aku tak boleh senang-senang berikan kelapa langit kepada sesiapa pun. Tapi, kami dihantar oleh Tuan Guru Gaharum untuk dapatkan kelapa langit tu. Gaharum kau kata? Kenapa, Prof? Dulu, Flashback lagi. Gaharum selalu gunakan kelapa langit untuk dijadikan santapan buat King Balakong. Benihnya pula ditanam dan pokok-pokok kelapa langit tumbuh di merata pelosok Rimbara. Tapi selepas King Balakong tewas, aku tak dengar lagi berita dari Gaharum. Nampaknya dia masih hidup lagi. Kalau Gaharum yang minta, aku tak ada masalah. Jadi kami boleh panjat lah ya? Kejap. Sebelum tu, korang kena isi ni dulu. Ha? Tebalnya! Apa benda ni? Ini borang untuk permohonan permit petik kelapa langit. Biasanya ambil masa 2 minggu untuk proses. Tapi untuk Gaharum, garanti lulus on the spot. Banyaknya kena isi. Jangan risau. Kuasa tulisan laju. Hebat lagi. Bagus. Sekarang, korang hanya perlu hantar borang ni ke kaunter pejabat kat atas sana sebelum matahari terbenam. Kalau tak, kena tunggu tahun depan lah. Sebab esok, aku dah start bercuti. Ha? Tahun depan? Kita tak ada masa banyak lagi dah. Kita kena gerak sekarang. Ha, kau pegang ni. Larian laju. Kenapa aku? Kuasa Elemental. Boboiboy Dori. Akan Maduri. Bukan semua orang boleh panjat laju macam korang. Kita orang ni macam mana? Kan Kuali? Mana Kuali? Dia dah panjat dulu kot. Jom Gopal, aku tolong kau. Apungan graviti. Terima kasih Ayah. Wah, hebatnya. Uish, atas pokok pun boleh ada bangunan macam ni. Tengok tu. Aku rasa itulah kelapa langit. Masa dah suntuk. Cepat hantar borang kat situ, Gopal. Baik, yang ni serahkan pada Gopal. Apa kau? Nanti dulu, Boboiboy. Aduh. 3 hari 3 malam aku cari kau kat planet ni. Akhirnya bertemu juga. Apa kau nak, ha? Aku tak. Alah, macam tak biasa pula. Di mana ada Boboiboy, di situ ada Paus Vera juga kan? Kita orang kat sini bukan cari paus Vera lah. Habis, yang tu apa? Itu kelapa langit lah, Dudu. Tak nampak ke?
Ya ke? Takkanlah nak ambil buah kelapa je. Cah, jangan cuba nak perdayakan aku. Benda bulat macam tu dah tentulah Pausfera. Nak ke mana pula tu? Hentikan dia, bro! Pelancar roket! Apa ni? Aku dah hantar borak je lah! Lemparan cakera api. Ha! Boy Blaze! Kau ni memang tak habis-habis. Ketepikan dulu. Korang belum rasa lagi kuda-kuda adudu. Kududu! Kau memang dah melampau. Pecutan Gravity! Marilah! Yeay! Hentikan niat jahat kau, Tuan Dudu! Mengaku kalah sajalah! Mengaku kalah? Selamat tinggal! Ya! Hop! Nak ke mana tu? Dah makin hebat kau sekarang, bro. Bolehlah. Berkat berguru dengan Tok Kota. Laser Pemusnah! Come on, Lily. Apa yang buat kau meragam ni? Hah? Ini... Kuali! Kau okey ke, sahabat? Hei, budak mana pula ni? Inilah BFF baru aku. Kuali. Salam perkenalan. Saya BFF Gopal. Oh, hai. Saya Prof. Yang tu... Oh, kita ni nak berlawan, bukan nak berkenalan. Lupa pula. Pergi hantar borang tu cepat, Gopal. Baik, jangan harap. Teruskan serangan. Boy Duri. Libasan Duri. Sudahlah tu. Hantu pelajar ni lagi. Pelajar roket. Pelindung taufan. Lontaran cakera api. Libasan Duri. Jaga-jaga, Gopal. Terbaiklah, Duri. Terima kasih. Kenapa tingkat ni banyak duri? Selamat. Sorry. Aduhai, geli hati aku. Janganlah gelak je. Cepat belas lagi. Oh, hari tu kau sempat lari ya? Berbola api maksimum. Terbaik. Hah? Apa dah jadi? Mana alien hijau tu? Dah jatuh bawah dah tadi. Korang lambat sangat. Gopal, mana borang tu? Mana dia? Jangan risau. Aku dah dapat dokumen semua. Nasib baik. Saya datang nak hantar borang. Selamat datang ke pusat pemeliharaan Kelapa Langit. Boleh saya bantu? Profesor Hutan? Apa dah jadi dengan tempat ni? Ada alien jahat tadi datang nak curi kelapa langit tu. Kejap, macam mana Prof sampai dulu dari kita orang? Pakai lift tu. Sampai hati Prof, tak bagi tahu ada lift. Penat tahu kita orang panjat. Korang yang terburu-buru sangat nak panjat, tak sempat aku nak bagi tahu. Alah, okey apa? Tak adalah penat sangat. Oh, tak penat je. Tolong! Baiklah, diluluskan! Hooray! Akhirnya! Terbaik. Nah,
ambillah kelapa langit ni. Jaga elok-elok. Ada satu jenis. Baik, terima kasih. Feng! Dah elok dah pun kapal angkasa dia. Tunggu! Jangan serahkan kelapa langit itu pada dia, Bobo Boy. Kuali yang sabotage Lee. Maksud aku, kapal angkasa kita. Apa? Mana bukti kau? Entah, Feng. Jangan main tuduh-tuduh je. Ini bukti aku. Ada sudut sangkut dalam enjin kapal angkasa. Tu bukan aku punya. Habis tu, ni apa? Apa maksudnya semua ni, Kuali? Buat kacau je. Bom lada hitam! Apa ni? Mata aku! Pedihnya mata aku! Kau memang hebat sebab dapat baca lah, Feng. Tapi, semuanya dah terlambat. Kelapa langit ni dah jadi milik aku. Kau nak ke mana tu, sahabat? Sampai sini saja kisah pertemuan kita. Wahai BFF ku, kalau panjang umur, kita jumpa lagi. Atau tak. Selamat tinggal. Kejar dia cepat. Kuali! Memang hebat rupanya kapal angkasa Kuali tu. Apa? Kau masih nak sokong pembelot tu ke? Mana ada? Dia berani betul dia. Dia belot. Gopal. Sebelum ajak aku naik kapal angkasa dia! Apa salah kau pukul aku ni? Pulangkan balik simpati aku! Kalau kita tak dapat balik kelapa langit tu, gagallah misi kita nanti. Menarik. Kalau ikutkan koordinat yang Tuan Guru Gaharum bagi, api biru ada dekat dalam kawasan ni juga. Apa? Nampaknya pembelot tu nak rampas api biru sebelum kita. Jangan bising! Aku tengah cubalah ni! Feng! Aku ada idea! Cuba rapatkan jarak dengan kapal dia. Ya, apakah aku kat luar kapal angkasa? Sikit lagi, Feng! Kuasa slow-mo! Sekarang! Yes! Berjaya! Apa dah jadi? Cepat masuk ke dalam, Ye! Bobo Boy, periksa bilik enjin cepat. Baik. Kapal buruk Feng ni buat hal lagi. Feng! Macam mana, Bobo Boy? Ni, tengok ni. Apakah? Bila masa pula dia letak benda tu? Siap sedia semua. Kapal kita dah kehilangan kuasa. Lagi sekali! Dah 2 kali berturut-turut terhempas ni. Bawa bersabar ya, Feng. Lili kau ni tak apa-apa. Kau, mana kau tahu? Ini Gopal lah. Tak ada benda yang Gopal tak tahu. Jangan risau. Ni rahsia kita berdua. Kenapa aku rasa macam tak sedap hati ni? Tengok tu. Aku rasa kapal angkasa dia tu pun terhampas sama. Kalau macam tu, kita masih ada peluang nak dapatkan balik bahan-bahan kita. Betul tu. Gopal, jom kita cari Kuali. Kenapa aku? Aku kena bagi kapal angkasa ni lagi sekali. Aku dah ingin pula nak cari maklumat pasal api biru. Sebab kita masih tak tahu lagi apa sebenarnya bahan tu. Baiklah. Kuasa berhasil maju! Kau tahu ke kita nak ke mana ni, Boy? Kalau kita ikut jejak asap tu, kita mesti akan jumpa lokasi kapal angkasa Kuali. Ada 2 jalan. Tapi jalan ni nampak berbahaya dan mengelirukan. Suara apa tu? Jom kita tengok. Nanti, Boy. Bunyinya datang dari tempat sempit ni. Kita
kita dah dekat. Kenapalah kawan aku ni ada sifat ingin tahu? Tak ada apa-apa pun. Jangan-jangan hantu kot. Tengok betul-betul. Musang? Apakah? Ada jumpa apa-apa tak, Yaya? Tak ada. Maklumat tentang api biru ni sangat terhad. Aku pun tak pernah dengar api yang nama dia api biru. Mungkin sebab dia warna biru ke? Mungkin api biru ni sebenarnya bukan api. Macam bunga matahari yang bukan matahari. Betul juga tu. Dah jumpa. Tanah runtuh. Kuasa elemental. Boy Gumper. Kulum tanah. Karat, Cokodok, ikan bilis. Nasib baik, Spat. Kamu dah selamat. Jangan dekat. Dengan musang comel pun takut. Manalah tahu ganas ke, gigi orang ke? Ganas apanya? Okey je ni. Mujur tak cedera. Gopal, bagi sikit makanan kau kat musang ni. Mana boleh? Kalau habis nanti kita nak makan apa? Kita bukan nak pergi berkelah pula. Tukaran makanan. Makan buah tu. Kedekut betul. Kesian dia. Mesti lama dia terperangkap bawah batu-batu tu. Dah lah tu, boy. Kita kena cari kuali dengan api biru tu lagi. Aku pun rasa kawan kita ni boleh cari jalan balik sendiri. Lapar lagi ke? Bukan. Nampak macam disuruh kita ikut dia. Mana pula musang ni nak bawa kita, boy? Sampai aku kena tinggalkan bekalan makanan aku semua. Entahlah. Tapi aku rasa mesti ada benda yang penting. Ada cahaya kat depan tu. Penatnya. Dah sampai ke belum ni? Boy, apa benda yang kau tengok tu? Apakah? Wah! Tempat apa sebenarnya ni? Tengah-tengah kawasan kering pun boleh ada saji. Kenapa ni? Boy, sana tu. Bunyi apa tu? Tak mungkin. Apa XBFF aku buat kat sini? Boy, kita orang dah dapat maklumat pasal api biru. Sebenarnya api biru ni adalah sejenis bunga. Bunga? Dan kuali dah hampir dapat bunga tu. Korang kena halang kuali. Kalau rasa diancam, kelopak bunga api biru akan tertutup dan tak akan buka semula selama setahun. Tak boleh jadi ni. Jom Gopal. Boy Ice. Berhenti kuali. Jangan harap bunga api biru tu milik aku. Degil betul. Dinding Ice. Kau takkan dapat halang aku. Sudah berapi. Tolong aku, boy. Wah, hebat. Kejar dia cepat. Ambil ni. Panah Ice. Jangan bagi dia terlepas. Tukaran aiskrim Malaysia. Serang lagi. Hati-hati. Jangan sampai kena bunga tu. Alamak. Perisai Ice. Alamak, boy. Kuali dah hampir dapat bunga api biru. Nampaknya kuali menang lagi sekali.
Sikit lagi. Gopal, sekarang! Baik, tukaran air batu campur. Aku dah tenggelam. Tolong, tolong. Panah bambaku! Jangan bergerak. Kau dah tak dapat lari lagi. Oh, okey. Aku menyerah. Jangan apa-apakan aku. Sudah, ingat aku nak percaya helah kau lagi. Kenapa kau curi bahan-bahan tu, Kuali? Aku minta maaf. Tapi aku dah tak ada cara lain dah. Sampai kena mencuri. Haish, apa yang kau nak buat sebenarnya dengan bahan-bahan tu? Sebenarnya, dari dulu lagi aku dah bercita-cita nak jadi tukang masak yang terhebat di serata galaksi. Tapi, mak ayah aku tak bagi. Katanya, lebih baik aku jadi animator. Masalahnya, aku tak suka tengok kartun. Jadi, aku nekat untuk keluar untuk berguru. Aku mesti jadi tukang masak yang terunggul. Aku merantau cari pengalaman, kerja kedai makan. Tapi, aku masih tak dapat apa yang aku cari. Sehinggalah satu hari, aku terdengar khabar tentang Tuan Gaharum, tukang masak legenda kepada jago elemental King Balakung, yang dikatakan sedang bertapa di Rimbara. Jadi, aku pergi mengebara ke belantara Rimbara yang penuh dengan bahaya untuk mencari Tuan Guru Gaharum dan menuntut ilmu dengannya. Sama macam korang, Tuan Gaharum minta aku cari 4 bahan untuk buktikan yang aku ni layak berguru dengan dia. Biar aku teka. Kau tak boleh dapatkan semua bahan ni seorang-seorang kan? Betul. Jadi, bila aku dapat tahu korang pun dapat misi yang sama, aku ikutlah korang dan menyamar sebagai anak murid Tuan Guru Gaharum. Kau memang salah orang lah nak cari pasal. Dah lah tu, Gopal. Macam dia cakap tadi, dah terpaksa. Sudahlah. Ingat aku dah percaya ke kisah sedih dia tu? Tak rasa macam nak menangis langsung. Kalau sekarang, rasa nak nangis tak? Bom lada hitam! Dia buat lagi, bye-bye! Sudah berapi! Macam mana korang nak kalahkan aku kalau korang sedang sangat kena tipu? Tunggu! Kita boleh bincang! Yeah! Dapat! Dia dah percaya ambil bunga tu! Lagi sekali aku ucapkan, selamat tinggal sahabat. Walau korang semua ni hebat, tapi masih belum secantik aku. Korang okey tak? Apa dah jadi? Kuali serang kita orang dengan bom bawang. Dan dia berjaya larikan diri dengan api biru sekali. Licik betul Kuali tu. Ama, apa? Mata sakit. Macam mana korang boleh jumpa tempat ni? Aku yang bawa diorang ke sini. Musang tu boleh cakap? Maconya suara. Memang boleh. Tapi aku pilih untuk tak dedahkan identiti aku. Siapa kau sebenarnya, Encik Musa? Akulah penjaga Snow Oasis sini. Dan tugas aku adalah untuk pastikan bunga api biru tak jatuh ke tangan orang yang salah. Maafkan kami sebab tak dapat lindungi api biru. Aku memang berniat nak hadiahkan bunga tu pada korang sebagai tanda terima kasih selamatkan aku. Tapi malangnya, orang lain pula yang sampai dulu. Dengan kerosakan pada kapal kita, aku tak rasa kita boleh kejar Kuali itu lagi. Gagallah nampaknya misi kita. Hei, lepas kita dah susah payah dapatkan bahan tu semua. Aku rasa kita masih ada peluang. Asalkan kita tak menyerah kalah. Betul cakap Yaya. Kita masih ada 2 lagi bahan yang tinggal. Dan aku yakin dengan 2 bahan ni, kita masih mampu selesaikan misi ni. Baiklah! Korang okey tak? Apa dah jadi? Kuali serang kita orang dengan bom bawang. Dan dia berjaya larikan diri dengan api biru sekali. Licik betul Kuali tu. Ama, apa? Mata sakit.
Tipis lah nampaknya peluang kau, boy. Aku tak sangka Kuali tu boleh buat macam tu pada kita. Macam mana aku nak dapatkan kuasa balak tu? Itulah kau. Percaya sangat dengan dia. Nampaknya harapan kita pada dua bahan yang kita ada ni je. Kenapa masam je muka korang semua? Kuali! Hey, XBFF! Berani tunjuk muka kau kat sini? Korang yang tak patut tunjuk muka kat sini. Bahan-bahan korang bukan cukup pun nak bagi Tuan Guru Gaharum. Ish, tak cukup sebab kau yang dah curi. Pulangkan balik bahan-bahan kita orang! Kalau nak, cubalah kejar. Boy, Halilintar! Tunggu! Berhenti! Berhenti, Kuali! Jangan harap. Sampai dah budak boboiboy tu. Buah anggur, buah kiwi. Apa benda yang bising-bising ni? Tuan Guru! Ni bahan-bahan yang Tuan Guru suruh cari tu. Ish, ini bahan kami, Tuan Guru. Aku sampai dulu. Akulah. Oh, kamu bernada sekali, Kuali. Korang dah berkawan rupanya. Siap main kejar-kejar lagi. Kawan? Dah ingin kita orang dah berkawan dengan dia ni. Betul! Dia curi bahan yang kami susah payah nak cari. Mana ada? Jangan percaya diorang ni, Tuan Guru. Batang buluh dibelah-belah. Sudah! Tunjukkan padaku bahan-bahan yang kamu dah cari itu. Ish, Sudah ku katakan, 4 bahan diperlukan kalau kamu nak belajar kuasa elemental bala. Nampaknya kamu dah gagal, Boboiboy. Maka, Kualilah pemenangnya. Yang lain dipersilakan beredar dari sini. Aku dah tak sabar nak masak tom yam sakti. Nanti tu, bagi saya peluang lagi sekali. Aku dah bagi, tapi kamu yang sia-siakannya. Tapi ni je cara untuk saya dapatkan kuasa balak tu. Sudah! Lebih elok kalau kamu beredar sekarang. Mesti ada cara lain untuk saya dapatkan kuasa tu. Gaharum, apa kata kita suruh je ada orang lawan memasak? Lawan masak? Budak berdua ni pun bersungguh betul nak menang. Siapa yang boleh hasilkan hidangan yang menyerupai tom yam sakti, kita pilih sebagai pemenang. Bernaskan idea aku. Kamu semua ni mengingatkan aku pada King Balaku. Degil, tapi tak pernah menyerah kalah. Buah rambutan banyak bulu. Baiklah, aku setuju. Yes. Yeay! Terbaik. Apa ni, Tuan Guru? Tadi kata saya menang. Burung pipit makan padi. Itu tadi. Sekarang dah lain. Aku beri 3 hari untuk buat persediaan. Selepas itu, pertandingan antara Boboiboy dan Kuali akan dimulakan. Baiklah. Kalau saya gunakan bahan-bahan ni boleh kan? Boleh. Gunakan apa saja bahan yang kamu ada. Macam mana ni, Boboiboy? Mana kita nak cari bahan-bahan yang hebat macam Kuali tu? Lagi satu, kau reti ke masak tom yam, Boboiboy? Mestilah tak reti. Aku reti makan tom yam je. Tak ada orang nak kau lah. Tapi rasanya aku ada idea. Nak baca komik penuh Boboiboy Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang. Hadirin sekalian, selamat datang ke pertandingan memasak antara Boboiboy dan Kuali.
Sebelum pertandingan bermula, izinkan saya perkenalkan para juri. Beliau adalah pakar merasa makanan yang hanya ada 2 komen, sedap ataupun tak sedap. Saya perkenalkan Tok Cendato. Hobi juri ini pula adalah memasak dan bercucuk tanam sambil memasak. Saya perkenalkan Chef Legenda, Tuan Guru Gaharum. Dan akhir sekali, juri yang paling kacak dan bijak. Siapa lagi kalau bukan saya? Hang Kasa. Lagi puji diri sendiri. Para peserta diberi masa 60 minit untuk menyiapkan satu hidangan yang menyerupai Tom Yam Sakti. Hidangan yang terbaik akan diumumkan sebagai pemenang. Boleh ke resepi Tom Yam kau tu lawan resepi aku? Kenapa kamu tiba-tiba nak belajar masak Tom Yam ni? Selama ni tak minat pun. Macam ni tu Abah. Bobo kena menang satu pertandingan masak ni kalau nak belajar kuasa baru. Oh, rindunya kuku tu Abah. Hai, sempat lagi. Pertandingan? Nak dapat kuasa pun kena bertanding. Bolehlah Tok Abah. Kita orang ada masa 3 hari je ni. Tapi resepi turun-temurun atuk ni rumit tau. Tak apa Tok Abah. Bobo sedia untuk belajar. Kita tunggu dan lihat je nanti. Pokok balak usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Wah, kuali bermula dengan jurus memotong bawang yang hebat. Bobo kuasa 5. Wah, Bobo pula berpecah 5. Ya, satu strategi yang bijak lagi kreatif. Korang tahu tugas masing-masing kan? Mulakan sekarang. Pisau pemotong halita. Aku nak kena buat apa ya Gempa? Oh, kau belum ada tugas. Kau buat air lah. Senang je tu. Serahkan pada aku. Apakah? Kenapa cili suci tu lain dari kita punya? Orang cili suci emas kami! Jagolah! Nampaknya pertandingan ni dah mula dilanda kontroversi. Alamak! Aku dah agak dah. Memang hampa yang pergi curi. Korang yang bagi kita orang cili, tuduh kami pula. Bukan kami yang curi, tapi kuali tu. Cili suci! Tak kisahlah siapa pun yang curi. Kami nak balik cili suci kami tu. Hampa masak apa ni? Sedap betul bau dia. Kita orang tengah nak masak tom yam. Tom yam? Makanan kegemaran kami dah. Nanti dah siap. Aku bagi korang semua makan nak. Nak! Cepat-cepat, jom duduk sana. Kita kena tunggu sampai diorang selesai masak. Tak sabar ni nak makan tom yam. Awak kalau sangat. Jangan buat malu kampung boleh tak? Pertarungan yang luar biasa antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Kontroversi dah selesai dan masa memasak tinggal hanya 30 minit saja lagi. 30 minit? Itu dia hikmat kuali berapi daripada kuali. Halilintar, laju sikit. Kita dah ketinggalan. Perlahan, Halilintar! Ya! Nah, dengan api biru ni, tom yam aku akan jadi lagi sedap daripada korang. Jangan
jangan yakin sangat. Kau mungkin ada bunga api biru. Tapi kita orang ada bunga kantan. Tak mungkin. Boboy, jangan lupa letak garam tau. Ish, kau ni. Kalau letak semua, masinlah nanti. Bak sini. Apa yang Kuali buat tu? Wah, hebat betul. Wei, kau sokong siapa ni sebenarnya? Mestilah sokong Boboy. Bu, bu. Daddy memasak kau tak menarik langsung lah, Kuali. Kenapa macam terlebih pedas je ni? Santan! Kita lupa masukkan santan. Nah! Sikit lagi. Aku rasa api dapur ni tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, Blake! Semburan api! Alamak! Dah terbakar! Apa benda yang dia orang buat tu? Wah, memang tak menang lah nampaknya. Oi, jangan! Tak serik lagi ke? Ada je. Ish. Inilah dia kalau amatur yang memasak. Cabut! Masuk! Baik! Liz nak air. Api! Nanti dulu. Ais, cepat! Ke tepi. Ais, bom beku! Nampaknya dapur Boboiboy bukan saja tak berasap, malah dah beku. Apakah? Habislah kita. Mengaku kalah je lah, Boboiboy. Jangan menyerah kalah, Boboiboy. Memasak ni bukan saja perlukan ilmu, tapi perlukan kesabaran dan azam yang tinggi. Tok Abah. Kalau tak, memang tak jadi. Tapi dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Boboiboy, Atuk ni kalau masak terlebih masin, Atuk tambah air. Kalau terlebih pedas, Atuk tambah gula. Kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Jangan cepat menyerah kalah, Boboiboy. Baiklah. Boboiboy dah faham. Terima kasih, Tok Abah. Berkumpul korang. Aku ada idea. Baiklah, dengar sini. Blaze, aku kena buat air lagi ke? Okey. Serahkan pada kita orang. Bagus. Mulakan sekarang. Cepat. Nampaknya Kuali sudah mula menghidangkan tom yam ciptaannya. Masa tinggal 15 minit sahaja. Baiklah, masa untuk tebus kesilapan aku tadi. Jangan kalahkan Kuali tu. Teruskan, Boboiboy! Tom yam tu dah mendidih. Blaze ais sekarang. Dah sedia ais? Sentiasa, Blaze. Elemental Fusion. Apakah? Boboiboy. Frost Fire. Wow! Elemental Fusion. Bersedialah kau. Ledakan panas baku. Nampaknya Boboiboy mengejutkan semua orang dengan penggunaan kuasa yang optimum dan efisien. Anak murid saya tu. Masa hanya tinggal 1 minit. 10 saat saja lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
juri. Boboiboy Galaxy Card Pack Rumble dah tiba. Kini dengan kad aktif. Pilih satu efek, gores dan aktifkan. 9 kad aktif untuk dikumpul dengan reka bentuk baharu. Boboiboy Galaxy Card Pack Rumble kini di pasaran. Saya mempersembahkan Tom Yum Galaxy. 4 bahan digabungkan dalam satu masakan. Jamin terangkat sampai ke bintang. Sedap. Betul tu. Hampir serupa dengan Tom Yum Sakti. Elemen dari 4 bahan telah berjaya kamu satukan. Lidah aku dapat merasa setiap lapisan perisa dalam Tom Yum ni. Rasa yang cukup kompleks dan terperinci. Terima kasih, Tuan-Tuan Juri yang arif lagi bijaksana. Tapi, macam ada benda yang kurang lagi. Sekarang, tiba giliran Boboiboy pula untuk kemeja juri. Saya persembahkan Tom Yum Kampung Tok Abah. Selamat menjamu selera. Nampak simple, tapi boleh tahan. Betul tu. Dari mana kamu belajar masak Tom Yum ni? Oh, dari atuk saya, Tok Abah. Resepi keluarga turun-temurun. Tom Yum yang agak unik. Tak pernah lagi aku rasa Tom Yum sebegini rupa. Terlebih pedas sedikit. Terima kasih. Rasanya boleh menang ke tak ni? Tenang. Boy dah lakukan yang terbaik dah tu. Setelah berbincang dengan juri-juri yang lain, kami bertiga telah pun mencapai kata putus. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah Seri. Seri? Aku akui, kedua hidangan memang sedap dan ada keistimewaan. Tapi, belum mencapai tahap yang kuinginkan. Bukan. Tak mungkin. Ambil yang ni, campur dengan yang ni. Daun sirih, daun kari. Ni dia Tom Yum yang ku cari. Dua-dua hidangan ni memang ada kekurangan. Tapi, ia jadi hidangan yang lengkap apabila digabungkan. Macam Tok Abah kamu kata tadi, semuanya ikut cita rasa kita. Kalau cukup rasa dan rencah, dah tentu jadi sempurna. Tahniah! Tahniah? Bukan. Kita orang gagal ke Tuan Guru Gaharum? Aku cuma kata seri. Aku tak kata pun gagal. Kuali, kamu berhajat untuk mewarisi segala ilmu masakan dariku. Maka, aku hadiahkan buku resepi aku ni untuk kamu. Betul ke ni, Tuan Guru? Betul. Aku dah tak guna dah buku resepi tu. Semuanya ada dalam kepala. Terima kasih. Saya akan belajar semua resepi ni sampai saya jadi chef yang terkemuka. Dan kamu pula, aku hadiahkan benih okwan ni. Tanamlah dan jaga baik-baik. Kamu akan temui kuasa elemental bala. Baik, terima kasih Tuan Guru.
Tahniah Boboiboy. Hebat juga kau memasak tadi. Terima kasih. Tapi taklah sehebat kau. Aku nak minta maaf ke korang atas semua perbuatan aku. Aku tak som nak kejar cita-cita. Sampai aku gunakan korang semua untuk kepentingan diri sendiri. Dek, ingat boleh minta maaf macam tu je ke? Teruk kapal agak sefek kau kerjakan. Walaupun memang dah teruk dan buruk. Tak apalah. Kau dan Boboiboy pun dah dapat apa yang korang nak kan? Hah? Serai pelangi? Lengkuas nebula? Mana nak cari bahan yang pelik-pelik ni? Nampaknya aku kena mengembara lagi ni. Ha! Apa kata kau sertai kita orang? Sambil selesaikan misi, kau boleh cari bahan-bahan dalam buku resepi tu sekali. Ha? Sertai Tapops? Hei, korang dah lupa ke apa yang dia dah buat? Kalau aku jadi chef korang macam mana? Bolehlah aku masak sedap-sedap masa korang jalankan misi. Maaf diterima. Bila nak mula masak makanan 3 hari ni? Buat apa masak? Kita kenduri tom yum lah. Atuk pun dah tak sabar nak rasa tom yum kamu ni. Jom makan? Okey, jemput makan semua. Sedapnya! Tambah lagi! Oi, makan pelan-pelan lah. Sedap sungguh tom yum ni, no? Macam ni, berbaloi lah terbang jauh-jauh. Terbaik. Marilah kita pergi mengembara. Inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bimbang, jangan diragu-ragukan. Pastikan teruja, biar ia bawa kau pergi. Jangan takut dan langit yang gelap. Ayo beranikan diri saja. Kita hadapi semua bersama. Bersedia, bersedia.